Assalamualaikum, selamat petang semua, apa khabar? Kita dekat Melaka ni. So, saya nak review ni. Ni adalah pokok pisang. Pokok pisang Original. Ni pokok pisang emas. Siapa tak pernah tengok pokok pisang emas ori? Maksudnya nampak tu. Tengok buah dia. Ni pokok pisang emas. Sebab sekarang banyak orang kata pokok pisang emas Bantan, pisang emas 40 hari, pisang emas minyak. Dia banyak-banyak pisang emas tak? Tapi yang ini pokok pisang emas betul, pisang emas saja. Ni ada. So batang dia agak kehijauan, lepas tu dia tinggi Dia tinggi. Pokok dia besar, dia tak kecil. Dia sebenarnya dia kecil juga, tapi dia tinggi pokoknya. Besar lah orang kata. Ni pokok pisang emas betulnya. Kalau orang kata nak baka pisang emas, inilah dia. Dia tak ada pisang emas Bantan ke emas minyak ke. Kalau emas Bantan, orang kata pisang yang bila dia masak tu dia akan lerai kan. Buah dia akan lerai. Tapi yang ini dia tak lerai. Dia macam pisang 40 hari. Kalau pisang 40 hari dia hampir dengan pisang emas biasa ni. Pokok dia pun hampir. Cuma pisang 40 hari dia kecil. Kalau pisang emas betul ni dia tinggi. Dan batang dia ni dia ada kemerah-merahan. Macam ni. Dia ada kemerah-merahan. Dan di batang bawah dia ada merah lah. Tapi dia campur merah hijau. Dan pokok dia besar. Tu dia. Sebab baka ni pisang emas betul ni. Pisang emas susah nak dapat sekarang. Bila kita cakap pisang emas, dia orang nak bagi pisang yang 40 hari tu. Dia orang nak pakai, kita nak pisang emas, dia orang bagi pisang yang pendek tu. Pisang emas Bantan. Tapi ini memang original pisang emas. Alright, video pendek aja. So siapa nak baka ni ada dekat Melaka. Sebelum ni saya berkebun pisang. Ini pisang emas betul ni. Yang ini pun sebenarnya pokoknya tak berapa cantik lah. Masa dia cantik hari tu, padu. Pisang dia besar-besar. Lepas tu dia punya apa ni pun, dia punya tandan dia, ruas dia, sikat dia banyak. Ni tak berapa sihat ni. Tapi inilah rupa dia. Kalau sebelum ni, pokok ni lebih tinggi lagi. Lebih tinggi daripada yang ini. Ni musim-musim panas ni, pokok pun tak terjaga. Okey, Assalamualaikum semua. Saya berada di Kampung Pulau. Kampung Pulau Durian Tunggal, Melaka. Assalamualaikum. Bye-bye.